Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Syafiqah binti Abdul Rahim serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami, wakil daripada set 48, kumpulan 2, kohort 6, ingin mengucapkan terima kasih atas peluang untuk membentangkan hasil kajian kami bagi kursus GGGD 5022 Sekolah dan Masyarakat. Baiklah, tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah peranan sekolah dan ibu bapa dalam keberkesanan program intervensi bagi menggalakkan pelajar menduduki SPM. Kajian ini dijalankan sebagai usaha untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pihak sekolah dan ibu bapa dapat memberi impak positif terhadap penglibatan pelajar dalam peperiksaan awam, khususnya SPM. Seterusnya, izinkan kami memulakan pembentangan ini dengan memperincikan lagi latar belakang kajian. Sebelum kami teruskan dengan isi pembentangan, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli kumpulan kami yang telah bekerjasama menjayakan kajian ini. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang iaitu Intan Rayhana binti Rosli dengan nombor matrik P157099, Nur Fatihah binti Rosnizam P156354, saya sendiri Aina Yasmin binti Muhammad Faisal P158612, Nur Farahanis binti Muhammad Faizal P156198, An-Nisa Nabilah binti Muhammad Hashim P159187, Nur Ramira Ashikin binti A. Rahim P157349, Farwizah binti Ahmad Nazib P156425, Sharifah Putri Durani binti Syed Amran P157733, Nur Ashikin binti Sahri P155459 dan akhir sekali Muhammad Izzat bin Azman P156148. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Rosnizam, nombor matrik P156354. Saya akan teruskan dengan pengenalan kepada tajuk pembentangan kami iaitu peranan sekolah dan ibu bapa dalam keberkesanan program intervensi bagi menggalakkan pelajar menduduki SPM. Seperti yang kita sedia maklum, SPM merupakan satu peperiksaan yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Ia menjadi penentu kepada masa depan pelajar, sama ada untuk menyambung pelajaran ataupun melangkah ke alam pekerjaan. Namun begitu, tidak semua pelajar memiliki semangat atau motivasi untuk menghadapi peperiksaan ini. Ada yang berdepan dengan tekanan, kurang keyakinan diri atau tidak mendapat sokongan yang mencukupi. Oleh itu, program intervensi yang dijalankan di sekolah sangatlah penting. Ia bertujuan untuk membantu pelajar dari sudut akademik, mental dan emosi. Dalam hal ini, sekolah dan ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar. Sekolah yang menyediakan kelas tambahan seperti bimbingan serta sokongan psikologi, manakala ibu bapa pula memberi dorongan dari rumah, bukan sahaja dalam pembelajaran tetapi juga dari segi sokongan emosi juga. Akhir sekali, kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa boleh memberi kesan yang sangat positif kepada pelajar, terutamanya dengan membantu mereka yang berisiko tercicir akibat masalah akademik atau tekanan emosi. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Azman, nombor matrik P156148. Hari ini saya akan membentang mengenai penyataan masalah, objektif kajian dan persoalan kajian. Yang pertama, kita pergi kepada penyataan masalah, iaitu kecelaruan program intervensi yang berkesan dalam mengatasi cabaran yang mereka hadapi. Yang seterusnya iaitu perbezaan latar belakang pelajar menjadi kekangan utama suatu program intervensi gagal untuk dijalankan. Yang ketiga iaitu tiada pemantauan berterusan, iaitu tiada penambahbaikan menyebabkan hasil yang diperolehi tidak memuaskan. Yang kelima iaitu kurangnya pelibatan dari ibu bapa dalam memberi penekanan terhadap program intervensi yang dianjurkan di sekolah. Yang terakhir iaitu kekangan sumber pembiayaan yang tidak mencukupi bagi menyediakan bahan pendidikan yang berkualiti dan latihan yang komprehensif. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian, yang mana yang pertama mengenal pasti faktor yang mempengaruhi keberkesanan program intervensi sekolah dan ibu bapa dalam menggalakkan pelajar menduduki SPM. Yang kedua iaitu menilai tahap keberkesanan program intervensi berdasarkan prestasi pelajar akademik dan kehadiran pelajar. Yang ketiga iaitu menganalisis peranan ibu bapa dan guru dalam membantu perkembangan pelajar menduduki SPM.
Seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor utama yang mempengaruhi keberkesanan program intervensi sekolah dan ibu bapa dalam membantu pelajar menduduki SPM? Yang kedua, sejauh mana keberkesanan program intervensi ini terhadap prestasi akademik dan kadar kehadiran pelajar semasa SPM dijalankan? Dan yang ketiga iaitu bagaimanakah guru dan ibu bapa memainkan peranan dalam membantu pelaksanaan program intervensi untuk pelajar SPM. Saya Sharifah Putri Durrani binti Amran akan membentangkan metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, pendekatan kuantitatif melalui soal selidik berstruktur, penggunaan Google Form untuk pengumpulan data secara dalam talian. Yang kedua adalah sampel kajian. Teknik persampelan rawat berstrata melibatkan 150 orang responden. Kategori responden merangkumi guru dan ibu bapa bagi memastikan keterwakilan itu seimbang. Yang ketiga, analisis data. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengenal pasti trend dan pola dalam pelibatan ibu bapa serta guru. Faktor utama seperti kehadiran pelajar, sokongan ibu bapa dan keberkesanan program intervensi menjadikan fokus utama kajian. Yang keempat, pemilihan responden dan kawasan kajian responden. Guru dan ibu bapa dari sekolah bandar dan luar bandar. Kriteria pemilihan sekolah berprestasi rendah, sekolah luar bandar serta kawasan komuniti aktif dalam pendidikan. Yang terakhir adalah instrumen kajian. Soal selidik berstruktur dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, pelaksanaan program intervensi di sekolah. Bahagian C pula, pelibatan ibu bapa dan keberkesanan program ini. Itu sahaja, terima kasih. Seterusnya adalah demografi responden, di mana kita mengambil kira daripada segi jantina, umur dan tahap pendidikan. Yang pertama adalah jantina. Jantina di sini bacaan paling tinggi yang memberi respon adalah golongan wanita, iaitu seramai 110 orang bersamaan dengan 73%. Yang kedua adalah umur. Di sini kita dapat melihat kategori umur 41 tahun ke atas seramai 60 orang memberi respon, di mana ibu bapa sangat peka tahap pencapaian anak-anak. Yang ketiga adalah tahap pendidikan. Tahap pendidikan responden yang kita mengambil kira seperti SPM, diploma dan ijazah serta lain-lain. Di sini bacaan paling tinggi adalah pemegang ijazah seramai 85 orang bersamaan dengan 67.5%. Selain itu juga kita mengambil kira daripada segi status pekerjaan, status perkahwinan dan hubungan. Yang pertama adalah status pekerjaan, di mana golongan bekerja juga turut memberi perhatian tentang kajian ini dan telah memberi respon yang sangat baik seramai 131 orang. Seterusnya adalah status hubungan, iaitu status hubungan di mana kajian ini menunjukkan guru dan ibu sangat memberi perhatian tentang kajian ini untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman dan tahap kecemerlangan anak-anak yang akan menduduki SPM. Dan seterusnya adalah status perkahwinan, di mana golongan berkahwin lebih ramai memberi respon untuk kepekaan dalam menjalani dan mendidik anak-anak ke arah yang lebih positif dan motivasi. Saya Aina Yasmin binti Muhammad Faisal dengan nombor matrik P158612 ingin meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan perbincangan dapatan kajian. Baiklah, slide ini memaparkan dapatan utama hasil dari soal selidik yang kami jalankan ke atas responden yang melibatkan guru dan ibu bapa. Baiklah, secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahawa program mentor-mentee mendapat penerimaan yang amat baik, di mana dengan sejumlah 96.9% responden bersetuju bahawa program ini berkesan dalam meningkatkan motivasi pelajar untuk menduduki SPM. Selain itu, sebanyak 87.3% responden menyatakan terdapat peningkatan prestasi akademik dalam kalangan pelajar selepas mereka menyertai program intervensi ini. Hal ini menunjukkan bahawa pelaksanaan program ini memberi kesan yang positif secara langsung terhadap pencapaian murid.
Apa yang menariknya, 92.7% responden turut bersetuju bahawa program ini telah berjaya meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah secara lebih konsisten. Dapatan ini juga mencerminkan peningkatan tahap disiplin serta komitmen terhadap pembelajaran oleh pelajar. Akhir sekali, sebanyak 96% responden mengakui bahawa keberkesanan program ini sangat bergantung kepada sokongan berterusan daripada ibu bapa dan guru. Hal ini secara tidak langsung menekankan bahawa kejayaan seseorang pelajar itu merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pihak sekolah dan keluarga. Baiklah, kesemua dapatan ini memperkukuh cadangan agar program intervensi seperti ini haruslah diteruskan dan ditambah baik, khususnya sebagai strategi sokongan akademik yang bersepadu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farwiza binti Amal Aziz, nombor metri P156425, ingin berkongsi dapatan kajian ini di objektif 1 mengenai faktor yang mempengaruhi keberkesanan program intervensi sekolah dan ibu bapa dalam meningkatkan motivasi pelajar untuk menduduki SPM. Kajian ini memfokuskan kepada 4 aspek utama, iaitu yang pertama, program mentor-mentee di sekolah yang mendapat sokongan kuat dengan 87 responden sangat setuju bahawa ia membantu murid mengatasi masalah kurang motivasi. Yang kedua, kita dapat lihat penglibatan murid dalam aktiviti intervensi sekolah. Keputusan kajian menunjukkan 85 responden sangat setuju dan 90 setuju bahawa aktiviti sebegini memberi manfaat besar kepada pelajar. Yang ketiga, peranan ibu bapa dalam menyokong anak mereka melalui program ini. Data menunjukkan bahawa sokongan ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dengan 80 responden sangat setuju dari 90 setuju bahawa ia mampu meningkatkan motivasi anak-anak. Dan akhir sekali, komunikasi antara ibu bapa dan guru, walaupun aspek ini menunjukkan sedikit variasi dalam pandangan, ia tetap penting untuk memastikan perkembangan murid dalam program ini. Jadi, secara keseluruhannya kita dapat lihatlah kajian ini membuktikan bahawa kolaborasi antara sekolah, ibu bapa dan murid adalah kunci dalam memastikan kejayaan pelajar menghadapi peperiksaan SPM. Dengan kerjasama yang berterusan, kita mampu memberi sokongan yang terbaiklah kepada mereka. Jadi, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian B, saya akan menerangkan dapatan bagi objektif 1, iaitu faktor yang mempengaruhi keberkesanan program intervensi sekolah dan ibu bapa dalam menggalakkan pelajar menduduki SPM. Berdasarkan jadual ini, kita dapat lihat bahawa semua item B1 hingga B4 mencatatkan skor min yang sangat tinggi, iaitu antara 4.51 hingga 4.62. Ini menunjukkan bahawa responden memberikan tahap persetujuan yang tinggi terhadap item-item berkenaan. Sebagai contoh, item B4 mencatatkan min tertinggi iaitu 4.62 dengan persisihan piawai paling rendah iaitu 0.4989, menunjukkan tahap konsistensi yang baik dalam maklum balas responden. Secara keseluruhan, semua skor berada pada tahap min yang sangat tinggi, dan ini menunjukkan bahawa faktor intervensi sekolah dan ibu bapa memang memainkan peranan penting dalam mendorong pelajar untuk mengambil peperiksaan SPM. Ini juga dibuktikan dengan kebanyakan responden memilih kategori setuju dan sangat setuju dalam soal selidik yang dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhanis. Objektif kedua, keberkesanan program intervensi berdasarkan prestasi akademik dan kehadiran. Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa majoriti responden memberikan makluman balas yang sangat positif terhadap keberkesanan program intervensi ini. Sebanyak 87.3% menyatakan bahawa setuju bahawa terdapat peningkatan dalam prestasi akademik murid selepas penyertaan program ini, menunjukkan impak yang sangat memberangsangkan. Dari segi kehadiran, 92.2% gabungan setuju dan sangat setuju bersetuju bahawa program ini membantu meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah. Seramai 96% responden bersetuju bahawa program ini membantu pelajar mengatasi kesukaran dalam pembelajaran.
Sebanyak 98% menyokong bahawa peranan guru dan ibu bapa sangat penting dalam merealisasikan kejayaan program intervensi. Selain itu, 98% percaya bahawa program ini menyumbang kepada kreativiti dan inovatif dalam pembelajaran. Dapatan juga menunjukkan 99.3% bersetuju bahawa hubungan antara guru, ibu bapa dan murid dapat dieratkan melalui program ini. Selain itu, seramai 96% menyatakan bahawa guru dan ibu bapa dapat memantau kemajuan akademik pelajar dengan lebih berkesan melalui program ini. Akhir sekali, 97.4% bersetuju bahawa program ini memberi kesan positif kepada pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, data menunjukkan program intervensi ini sangat berkesan dalam membantu peningkatan akademik, kehadiran serta kerjasama antara guru, pelajar dan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Nur Ashkin binti Sahri, nombor metrik 155459 akan membentangkan bahagian C daripada laporan ini yang menilai keberkesanan program intervensi berdasarkan prestasi akademik dan kehadiran pelajar. Jadual ini kita dapat lihat skor min dan sisihan piawaian bagi komponen C1 hingga C9. Skor min yang tertinggi menunjukkan respon positif terhadap program intervensi ini. Sebagai contoh, komponen C1 mempunyai skor min 4.75 dengan tahap yang sangat tinggi, manakala komponen C4 juga berada pada tahap yang sangat tinggi dengan skor min 4.53. Semua komponen lain berada dalam tahap yang tinggi, menunjukkan bahawa program ini memberikan impak yang sangat baik kepada pelajar. Sisihan piawaian yang rendah seperti C6 dan C7 pada 0.5279 menunjukkan bahawa maklum balas peserta adalah konsisten. Secara keseluruhannya, dapatan ini mengesahkan bahawa program intervensi yang dijalankan berjaya meningkatkan prestasi akademik dan kehadiran pelajar. Ringkasnya, data ini menunjukkan keberkesanan program intervensi dan ia memberikan panduan berguna untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Raihana binti Rosli, nombor metrik P157099. Hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi kajian berkaitan dengan peranan penting ibu bapa dan sekolah dalam menjayakan program intervensi, khususnya untuk membantu pelajar menduduki peperiksaan SPM. Baiklah, saya akan menyentuh satu persatu. Yang pertama sekali adalah pelibatan ibu bapa yang sangat penting dalam memantau prestasi akademik anak-anak. Kajian mendapati apabila ibu bapa terlibat secara aktif dan berkomunikasi secara berkesan dengan pihak sekolah, motivasi pelajar turut meningkat. Ini menunjukkan bahawa kejayaan pelajar bukan hanya tanggungjawab guru, tetapi turut dipengaruhi sokongan daripada rumah. Okey, yang kedua adalah sekolah perlu memberikan sokongan akademik yang mencukupi. Ini termasuklah daripada segi kelas tambahan, sesi pembelajaran peribadi bagi pelajar yang memerlukan bantuan tambahan. Sokongan ini amat penting untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dan bersedia sepenuhnya untuk menghadapi SPM. Baik, yang ketiga dari aspek psikososial, pelajar perlu dibimbing dari segi emosi dan mental. Guru memainkan peranan besar dalam memberikan motivasi dan membantu pelajar menguruskan tekanan akademik, terutamanya bagi murid-murid yang berisiko untuk tidak menduduki SPM. Baik, daripada sudut yang terakhir iaitu sudut dasar pendidikan, pihak KPM sendiri perlu memperkukuhkan inisiatif yang menggalakkan pelibatan ibu bapa secara menyeluruh dalam pendidikan anak-anak. Kesimpulannya, apa yang saya boleh dapatkan, kejayaan program intervensi bergantung kepada kerjasama erat antara ibu bapa dan juga sekolah. Apabila kedua-dua belah pihak ini memainkan peranan penting masing-masing, pelajar akan lebih bersedia dan bermotivasi untuk menduduki peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amira Ashikin binti A. Rahim P157349 akan membentangkan cadangan penambahbaikan utama yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan keberkesanan program pendidikan, khususnya dari segi komunikasi dan komitmen warga sekolah. Cadangan pertama ialah meningkatkan komunikasi antara guru dan ibu bapa. Dan antara langkah yang boleh diambil adalah termasuk mengadakan sesi perbincangan secara berkala untuk membincangkan perkembangan murid. Selain itu, dengan menggunakan platform digital seperti WhatsApp,
Telegram atau aplikasi sekolah bagi memastikan komunikasi lebih pantas dan berkesan. Di samping itu, dengan melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sekolah, contohnya sebagai sukarelawan atau penceramah, dan mewujudkan sistem pemantauan respon ibu bapa supaya maklum balas mereka dapat digunakan untuk penambahbaikan berterusan. Cadangan kedua ialah dengan mengukuhkan komitmen guru dalam pelaksanaan program. Ini boleh dilakukan dengan melaksanakan latihan profesional secara berkala agar guru terus berdaya saing. Selain itu, dengan menjalankan program mentor-menti bagi membina budaya sokongan sesama guru. Di samping itu, dapat memantau keberkesanan program menggunakan rubrik penilaian yang lebih jelas. Dan dengan memberi pengiktirafan kepada guru yang menunjukkan komitmen tinggi sebagai galakan dan motivasi. Kesimpulannya, dua aspek utama yang diketengahkan iaitu komunikasi guru, ibu bapa dan komitmen guru merupakan tunjang penting dalam memperkasakan program pendidikan. Dengan pelaksanaan cadangan-cadangan ini, kita mampu mewujudkan ekosistem sekolah yang lebih inklusif, profesional dan menyokong perkembangan murid secara menyeluruh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ashkin binti Sahri, nombor matrik 155459. Hari ini saya akan membentangkan tentang rumusan kajian. Secara keseluruhannya, kajian ini menegaskan bahawa keberkesanan program intervensi bagi menggalakkan pelajar menduduki peperiksaan SPM sangat bergantung kepada kolaborasi erat antara pihak sekolah dan ibu bapa. Pertama, pemantauan dua hala membantu pelajar hadir ke sekolah dengan lebih konsisten, malah meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar tentang pentingnya komitmen dalam akademik. Apabila ibu bapa dan guru sama-sama memainkan peranan dalam memantau perkembangan pelajar, pelajar akan lebih terdorong untuk hadir ke kelas dan berusaha dengan lebih tekun. Yang kedua, penglibatan aktif dalam pemantauan akademik dan hubungan baik dengan guru memberikan kesan positif. Apabila pelajar melihat wujudnya kerjasama dan sokongan menyeluruh daripada rumah dan sekolah, mereka akan lebih yakin dan terdorong untuk berjaya. Hubungan komunikasi ini memudahkan guru menyampaikan maklumat serta mengenal pasti keperluan pelajar. Dan yang terakhir sekali, pelajar diberikan masa memahami topik yang sukar dan strategi belajar yang lebih berkesan. Pelaksanaan program intervensi yang bersifat jangka panjang mendapati bahawa pelajar lebih bersedia dari segi kognitif dan emosi apabila diberikan masa yang cukup untuk memahami topik yang sukar. Dengan pendekatan ini, pelajar dapat membina strategi dan pembelajaran yang sesuai dengan keupayaan masing-masing sekaligus memperkukuhkan asas pengetahuan mereka sebelum menghadapi peperiksaan. Kesimpulannya, sebuah program intervensi tidak hanya terletak pada kandungan dan pelaksanaan semata-mata tetapi kepada wujudnya kerjasama padu antara sekolah dan ibu bapa. Sekian, terima kasih.